Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat. Dalam episod ke-33 ini, pengetua ingin menyampaikan satu pesanan yang sangat penting, terutama kepada mereka yang sedang membina kehidupan, mengejar impian atau baru ingin bangkit semula selepas melalui ujian. Pesanannya ialah jangan malu bermula dari bawah. Hari ini ramai orang takut untuk bermula kecil, takut orang mengata, takut orang merendahkan, takut nampak seperti tidak berjaya. Tetapi ingatlah, setiap orang hebat yang kita kenal hari ini pernah bermula dari bawah. Tiada siapa terus berada di puncak. Tiada kejayaan datang sekelip mata. Setiap perniagaan besar bermula dari sebuah kedai kecil. Setiap guru hebat pernah menjadi guru pelatih. Setiap pemimpin berjaya pernah belajar merangkak sebelum berlari. Setiap insan kuat pernah jatuh berulang kali sebelum bangkit dengan gagah. Masyarakat kita perlu mengubah cara berfikir. Bermula dari bawah bukan satu kelemahan. Ia tanda keberanian. Ia tanda kerendahan hati. Ia tanda bahawa kita sanggup berusaha tanpa peduli suara-suara yang cuba menjatuhkan. Yang penting bukan di mana kita bermula, tetapi di mana kita mahu pergi dan bagaimana disiplin kita untuk sampai ke sana. Ketika kita bermula dari bawah, kita belajar banyak perkara. Kita belajar menghargai usaha. Kita belajar tentang susah payah. Kita belajar tentang sabar dan tidak putus asa. Kita belajar menghargai orang yang sama-sama sedang berjuang. Tak perlu malu bekerja kerja kecil. Tak perlu malu belajar dari kosong. Tak perlu malu memohon bantuan. Tak perlu malu melakukan sesuatu yang orang lain tidak nampak nilainya. Yang penting ialah kita bergerak, kita berusaha, kita bertahan dan kita terus melangkah sedikit demi sedikit. Dalam episod 33 ini, pengetua ingin mengajak masyarakat untuk memandang usaha dari bawah sebagai satu kekuatan, bukan kelemahan. Kejayaan bukan tentang permulaan yang hebat, tetapi tentang semangat untuk tidak berhenti. Jangan malu bermula dari bawah kerana dari situlah lahirnya orang-orang yang benar-benar kuat dan berjaya. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.